أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق وخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, membicarakan mengulang kaji kita punya, meneruskan kita punya pengajian sebuah kitab yang berjudul Anak Kunci Syurga yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandiri. Sebelum kita meneruskan kita punya perkongsian pada malam ini, sama-samalah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada musannif, yakni pengarang sendiri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kita punya baru surat 91. Dia telah menyelesaikan rukun-rukun solat. Seterusnya kita masuk pada bab sunat-sunat sembahyang. Sunat-sunat sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat 91. Wahdatul wa tis'una. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Sunat-sunat sembahyang. Pertama, dan sunat takbir intiqal. Pada ketika tunduk kepada rukuk. Kedua, pada ketika hendak sujud yang pertama. Ketiga, pada ketika bangkit daripada sujud yang pertama dan hendak sujud yang kedua. Keempat, pada ketika berdiri daripada 2 rakaat. Kerana hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbir hina yarka'u thumma yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbuhu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd thumma yukabbir hina yahwi sajidan thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu thumma yukabbir hina yasjudu thumma yukabbir hina yarfa'u thumma yaf'alu dhalik fi as-salah kulliha wa yukabbiru hina yaqumu min isnataini ba'da al-julus." Artinya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri ia kepada sembahyang, takbir ia pada ketika berdiri, yakni takbiratul ihram. Kemudian takbir ia pada ketika rukuk. Kemudian berkata ia akan sami'allahu liman hamidah pada ketika mengangkat ia daripada tulang belakangnya daripada rukuk. Kemudian
berkata ia pada ketika berdiri, Rabbana walakal hamd. Kemudian takbir ia pada ketika kubur, yakni turun kepada sujud. Kemudian takbir ia pada ketika mengangkat ia akan kepalanya. Kemudian takbir ia pada ketika sujud yang kedua. Kemudian takbir ia pada ketika mengangkat akan kepala daripada sujud yang kedua. Kemudian memperbuat ia akan demikian itu di dalam sembahyang sekaliannya. Dan takbir ia pada ketika berdiri daripada 2 rakaat, kemudian daripada duduk tahiyat awal. Alhamdulillah, subhanallah. Banyak punya hadis Okey, pada malam ni insya-Allah kita dah tengok tentang bab sunat-sunat dalam sembahyang. Dalam kitab Fiqhul Manhaji ada menyatakan sunat sembahyang, sunat-sunat dalam sembahyang ni dipecahkan kepada 3. Pertama adalah sunat-sunat yang dilakukan, yang dilaksanakan sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang awal kita dah bicara tentang azan. Lagi apa? Melakukan azan, iqamat, dan ada meletakkan jidat, meletakkan pemisah antara sembahyang. Nanti selepas habis bab rukun-rukun sembahyang, sunat-sunat sembahyang ni ada bahas tentang sutrah, tentang menghadap. Seterusnya sunat yang dilakukan ketika sembahyang. Sunat-sunat yang dilakukan ketika sembahyang. Ini yang sedang bicara ni. Sunat dalam sembahyang. Kemudian yang ketiga, sunat-sunat yang ditunaikan selepas sembahyang. Dalam kitab ni dirangkumkan semua. Jadi kalau sunat dalam perkara-perkara sunat yang dilaksanakan dalam sembahyang, dia ada dua kategori sunat, perkara-perkara sunat, iaitu perkara sunat yang pertama adalah sunat kita namakan sebagai sunat ab'ad. Yang kedua adalah sunat hayat. Apa dia sunat ab'ad? Sunat ab'ad ialah perkara-perkara yang kita tertinggal, perkara-perkara sunat yang kita tinggalkan, kemudian boleh digantikan, ditampung dengan sujud sahwi. InsyaAllah ada perbahasannya nanti. Ada lagi satu sunat adalah sunat hayat. Ni kita yang kita ni sunat hayat lah. Hayat adalah sunat-sunat yang tak perlu digantikan dengan, sekiranya kita tidak melakukan perkara tersebut dalam sembahyang, tidak ada digantikan dengan sujud sahwi. Apa dia sunat ab'ad? Apa dia antara sunat-sunat ab'ad yang perlu diganti daripada ketinggal ketika melaksanakan dalam solat? Antaranya adalah tasyahud awal. Apabila kita sembahyang fardu apa? Fardu maghrib. Jadi kita maghrib, tiba-tiba imam terlupa, tertinggal membaca duduk tahiyat awal, tasyahud awal. Jadi itu adalah contoh, salah satu contoh yang perlu digantikan dengan sujud sahwi. Namun sunat tersebut adalah sunat ab'ad, sunat yang boleh diganti. Lagi apa? Kita tinggal dalam mazhab kita, Imam Syafi'i membaca doa kunut. Ketinggal doa kunut juga disunatkan untuk membaca melaksanakan sujud sahwi sebelum kita melafazkan salam. Yang terakhir. Okey, kita terus Jadi kita tengok yang pertama adalah sunat-sunat dalam sembahyang. Ini banyaknya dalam ni. Ada yang kita bicarakan, ada 1, 2, 5, 6, 7, 8, ada 9. Hampir semua boleh dikatakan sunat ab'ad yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu diganti Yang pertama apa dia tadi? Adalah takbir inti qalat. Kita ada apa? Pertama sekali, rukun adalah takbiratul ihram. Itu takbir yang wajib, takbir rukun. Tapi takbir yang dilaksanakan, yang kita angkat ketika perpindahan di antara rukun ke satu rukun yang lain, itu kita namakan sebagai takbir inti qalat. Jadi takbir ni kita buatlah dengan sempurna, sebab ini adalah perkara-perkara sunat yang kita laksanakan dalam solat, dalam ibadah solat. Kesempurnaan solat tu mestilah kita laksanakan dengan penuh sempurna. Jangan sampai lewat. Walaupun perkara itu perkara sunat, kita takbiratul ihram kita dah betul dah sempurna, dah kita faham.
takbir yang perlu dilafazkan daripada alif sampai ra, Allahu Akbar, secara sempurna. Takbir atau ihram, iaitu takbir yang adalah takbir rukun. Itu adalah wajib. Tapi takbir yang perpindahan di antara rukun kepada satu rukun yang lain dipanggil takbir intiqal, adalah sunat. Jadi kita sempurnakan dengan betul, jangan sambil Allah. Betul-betul kita buat sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dia yang ada 4 kat sini tulis. Pertama, ketika apa? Tunduk kepada rukuk. Kita selesai baca Fatihah, baca surah, kita nak pergi rukuk, Allahu Akbar. Kita pindah. Seterusnya yang kedua, ketika hendak sujud yang pertama. Kita nak sujud daripada i'tidal, nak pergi sujud, pergi Allahu Akbar. Seterusnya pada ketika bangkit daripada sujud pertama, bangkit daripada kita dah laksanakan sujud, kita nak bangkit duduk antara dua sujud pun kita lafaz dengan sempurna, Allahu Akbar. Dan kepada ketika berdiri daripada 2 rakaat, daripada duduk tasyahud awal nak bangkit, kita lafazkan betul-betul lengkap sempurna. Itu adalah takbir sunat, dinamakan takbir intiqal, perpindahan di antara satu rukun kepada satu rukun yang lain. Dalil dia apa? Yang hadis yang panjang kita baca tadi lah, dah ada dah. Apa dalil hadis yang tadi? Yang panjang kita baca tadi, daripada setiap satu disebutkan dalam ni, dan disertakan dengan bacaannya sekali. Ketika takbir dia dikut, kemudian baca Sami'allahu liman hamidah. Kemudian aku bacaan dia Rabbana walakal hamd, dan sampai dah akhir hadis tersebut semuanya menceritakan 4 perkara tadi, 4 takbir intiqal tadi. Jelas ya? Sunat-sunat dalam solat yang pertama adalah takbir intiqal. Mestilah kita lafazkan dengan sempurna. Baik. Kita tengok yang kedua. Sunat solat yang kedua apa dia? Dan sunat khusyuk di dalam sembahyang. Allahu Akbar, iaitu hadir hati dan diam segala anggota. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa maksud dia? Sesungguhnya telah mendapat kemenangan oleh sekalian orang yang beriman. Yang bermula mereka itu, siapa dia? Qad aflahal mu'minun. Siapa dia orang yang telah mendapat sekalian beriman? Apa kemenangan? Ialah orang-orang yang dalam solatnya fi solatihim khashi'un. Mereka itu khusyuk di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Khusyuk ni adalah khusyuk menjadi ruh dalam solat. Macam mana maksud khusyuk? Khusyuk adalah hati kita sentiasa ada dalam keadaan sedar dan ingat akan bacaan-bacaan. Itu khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat apa dia? Kita sentiasa, hati kita sentiasa sedar. Sedar apa? Sedar kita sedang melakukan rukun, sedang melakukan rukun apa, baca Fatihah. Kita dapat membezakan di antara rukun, perkara-perkara rukun dan perkara-perkara sunat di dalam solat. Itu maksudnya hati sentiasa dalam keadaan sedar dan ingat akan bacaan-bacaan ni. Kita baca secara tertib, baca secara sempurna setiap bacaan-bacaan dalam solat. Zikir-zikir dan doa-doa diulangi oleh lidah di samping kita samping kita mentadabbur maknanya dan merasakan bahawa diri sedang melakukan penyembahan ataupun melakukan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan sembahyang tersebut. Itu dia. Khusyuk tu mestilah kita menghadirkan hati kita dengan jelas, dengan sedar, dan kita mentadabbur, menghayati makna-makna yang ada di dalam bacaan-bacaan yang kita bacakan dalam solat. Dan kita meletakkan hadaf kita, tujuan kita, dan jelas kita solat ni adalah sedang bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ramai kita solat mengamun,
mengalami pusing sana, pusing sini, pandang sana, mata tak tentu agak. Memang ada kita cabaran datang kat surau anak-anak kita kan, menjerit sana, menjerit, meloncat sana, meloncat sini. Jadi kita cuba apa nama, menghadapkan hadas kita punya niat tu fokus. Fokus untuk melaksanakan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi khusyuk itu adalah kita hendaklah hadir hati dan diam segala anggota. Dalam kitab ni dia kata hadir hati dan diam segala anggota. Khusyuk sungguh. Kita belajar, kita mohon, kita solat ni adalah doa. As-salat bermakna ad-doa, ialah berdoa. Jadi kita sedang berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Setiap bacaan-bacaan yang ada dalam solat itu semuanya adalah bacaan-bacaan yang penuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang solat. Sunat yang kedua adalah khusyuk dalam sembahyang. Jadi kalau tak khusyuk tak payah sembahyang pun. Ada cabaran macam mana, malah nak solat tak boleh. Kita macam mana pun mesti kena menghadirkan diri. Aku malah nak solat lah, kalau tak khusyuk lah tak boleh. Mesti kita kena kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan khusyuk tersebut. Jadi adalah adab-adab ni sebelum kita laksanakan. Sebelum kita nak menghadiri solat, kita selesaikan hajat. Ada kalau nak ada makan, belum makan, pergi makan dulu. Ada kalau nak potong hajat, buang air kecil, buang air besar, pergi dulu. Ada nak selesaikan apa-apa pekerjaan, selesaikan dulu. Tapi apa yang kita ingat, ada hadis Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Lebih pada mafhumnya adalah Inna Allah ja'ilun min salati khairan. Apa dia? Sesungguhnya Allah menjadikan dari sembahyang itu adalah kebaikan. Allah menjadikan sembahyang tersebut adalah kebaikan. Maksudnya apa? Kita ada penuh dengan masalah ni, ada penuh dengan kerja yang belum selesai, tapi kita pulun. Kita pulun, kejap lagi solat, kita nak pulun siap, bagi cepat siap kejap. Tapi sedangkan Allah meletakkan, Allah menjadikan bahawa Inna Allah ja'ilun fi salati khairan. Allah menjadikan dalam sembahyang itu ada kebaikan. Jadi yakin. Kita dahulukan dulu as-salatu fi awalil waqti rahmah. Kita solat di awal waktu itu ada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi laksanakan kita punya solat dulu, insya-Allah urusan harian kita, kerjaan kita pasti akan lebih baik, akan hasilnya yang lebih sempurna, insya-Allah. Kita tengok yang ketiga. Dan sunat doa iftitah antara takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Kerana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila takbir ia kerana sembahyang, nescaya dia diam sebentar, kemudian membaca dia akan Fatihah. Maka aku tanyakan dia, maka bersabda dia berkata aku, ni ada sahabat tengok Rasulullah duduk berdiam dulu seketika sebelum baca Fatihah. Jadi sahabat tanya apa benda yang dibaca kan? Jadi Rasulullah menjelaskan Allah apa doa dia? Ni antara doa-doa bacaan doa iftitah dan doa yang ada yang boleh kita baca sebelum kita membaca suratul Fatihah selepas mengangkat takbiratul ihram. Apa dia? Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakki minal khataaya kama yunaqqal thawbul abyad minad danas. Allahumma silnil khataaya bil ma'i saddi wal bar. Ini antara doa yang boleh dibaca di dalam sebelum kita membaca Al-Fatihah, membaca Fatihah. Hadis ini menceritakan dia oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita tengok yang seterusnya. Biar cepat kita dapat habis. Ada 9 sunat tersebut. Dan yang keempat, sunat-sunat sembahyang adalah sunat membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Fatihah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Artinya,
Maka apabila menghendaki engkau akan membaca Al-Quran, maka menuntut pelihara olehmu. Maksudnya kita menuntut berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang dihalau daripada rahmat Allah. Apa dia? Sebelum kita baca Fatihah, kita baca ta'awuz dulu. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, barulah kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wajib. Bismillah adalah satu ayat daripada surah Fatihah. Jadi kiranya kita dah baca bismillah, dah baca Fatihah, adalah kena ulang balik tak? Tak ada sunatkan dah ketika itu. Tapi sebelum kita baca Fatihah, kita baca dulu dalam hati. Kita baca perlahan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunat yang keempat dalam sembahyang adalah ta'awuz, iaitu meminta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Yakni bacaan yang sempurna dia adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dapat Okey, yang kelima, dan sunat mengamati akan bacaan dan zikir, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kitabun anzalnahu ilaikal mubarakun liyadabbiru ayatih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaikal mubarakun liyadabbiru ayatih. Artinya bermula Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh kami, akan dia lagi yang banyak kebaikan. Supaya apa? Supaya mengamati mereka itu akan segala ayat-ayatnya. Ini jadi menyatakan bahawa sunat kita dalam solat, kita mentadabbur ataupun kita menghayati setiap bait-bait ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir yang disebut di dalam solat. Itu yang kelima. Kelima, sunat kita menghayati, mentadabbur, liyadabbaru ayati, supaya apa? Allah ni dibawa menurunkan Quran yang penuh banyak kebajikan, supaya apa? Supaya kita mentadabbur ayat-ayat, segala ayat-ayat ni. Jadi kita kena apa ni lah, kita tengok ulang balik haji apa dia bacaan yang solat. Sebelum ni kita dah baca dah tasbih dibaca dalam rukuk, dalam sujud, semuanya adalah doa dan zikir-zikir memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita dapat melahirkan khusyuk tu, dapatkan khusyuk dalam sembahyang. Tengok yang keenam, sunat dan sunat masuk ke dalam sembahyang dengan apa? Dengan rajin. Kerana mencela Allah Subhanahu Wa Taala akan lawannya rajin, iaitu malas. Yakni masuk dalam keadaan sembahyang secara sambil lewat. Masuk dalam sembahyang, kita nak pergi sembahyang ni, dalam perkara sunat dia mesti kita nak pergi sembahyang ni dengan penuh semangat. Kita penuh komitmen. Komitmen harian kita 5 waktu sehari. Sebelum kita melaksanakan masuk dia waktu azan adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak melaksanakan solat, mestilah solat, kita hadir solat tu dengan komitmen yang tinggi. Kita dengan rajin. Kalau kita sebut dengan rajin, bukannya sambil lewat. Malas lawan bagi rajin adalah malas. Kita lomai dia nak masuk solat. Kita dalam sembahyang penat, lemah, semangat. Sedangkan kita sebelum kita melaksanakan solat, kita kena taharah, kita kena bersuci. Bersuci tersebut kita ambil wuduk tu kita dah refresh. Kita refreshing, kita segar. Kita ambil wuduk, mengangkat, basuh muka, basuh tangan. Semua tu menyegarkan. Ada hikmah dia sebelum kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kita wajib lakukan sebelum melaksanakan solat. Supaya apa? Ambil wuduk, sebut segar semua, supaya kita hadir solat tu dengan cergas, dengan penuh semangat. Sebab apa? Kita tergolong, takut tergolong dalam apa yang disebut dalam Al-Quran ni.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apa artinya? Dan apabila berdiri oleh orang-orang munafik itu akan sembahyang. Iaitu orang-orang munafik bila dia nak pergi sembahyang, nescaya diri mereka itu pada ketika malas, segan. Malas tu balok. Dia segan. Jadi takut kita tergolong dalam orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik dia memang Allah dah sebut dalam Quran, dia hadir pergi solat dengan secara segan, malas, balok. Kalau qamu kusala, mereka berdiri untuk melaksanakan sembahyang tersebut dengan malas. Jadi hati-hati. Walaupun perkara sunat, kita dah faham dah. Melaksanakan solat mesti nak hadir pergi solat. Sebelum kita nak mendirikan solat tu mesti kita komitmen yang tinggi. Mesti kita nak betul-betul semangat untuk bermunajat. Kita nak hadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan lepas ni kita solat kita lebih teratur kita solat. Kita kemas, bukannya solat berlari sana, kita pusing-pusing, borak-borak pasal apa semua. Kalau orang dah takbir, kita borak kalau. Tak ada. Sebelum nak solat, persiapan tu dah ready dah. Orang dah Bilal dan Iqamah dah lepas Iqamah dah standby. Berhenti dulu, kita borak-borak sana, cakap-cakap sana kita dah konsisten. Kita nak hadap, nak dapatkan khusyuk tersebut. Itu antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Sebelum kita nak dapat khusyuk dalam solat, kita dah pertama dah belum melaksanakan solat lagi dah, kita dah standby dalam keadaan bersedia untuk melaksanakan sembahyang. Seterusnya, dan yang ketujuh, sunat memegang oleh tangan kanan akan pergelangan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan di bawah kedua tangan kanan dan tangan kiri tersebut di bawah dada dan di atas pusat. Kerana hadis Ibnu Khuzaimah daripada Wahid bin Hujr radhiyallahu anhu, hadisnya, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi." Artinya, sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menghantarkan ia akan tangannya yang kanan ke atas tangan yang kiri di bawah dada. Sebelum antara perkara sunat, kita dah melaksanakan takbiratul ihram, kita meletakkan kedua tangan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi kita duduk letak di bawah dekat dada di antara pusat. Jangan sampai terlalu bawah tangan ni. Walaupun ada perkara-perkara daripada hadis yang lain letak atas dada tersebut, tapi kita duduk dekat macam ni, di atas tangan kanan, duduk di atas tangan kiri dan berada di atas diletakkan di bawah dada dan di atas pusat. Seterusnya, yang ke-8, dan sunat zikir dan doa kemudian daripada selesai sembahyang. Ini pun satu pilihan juga. Perkara sunat, benda-benda yang sunat kita mesti laksanakan. Lepas solat jangan kita terus pecut. Tak boleh. Macam mana kita punya adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas solat mesti kena melakukan perkara sunat ni. Apa dia tadi? Kita hendaklah sunat berzikir dan berdoa. Ada zikir-zikir yang waris datang daripada Nabi, dan ada zikir-zikir yang disusun oleh para ulama yang boleh kita amalkan. Ada buku, kalau kedai-kedai buku ada buku kecil. Ada zikir-zikir yang boleh kita amalkan. Kerana hadis Imam Bukhari dan Muslim, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama minha qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal minka jad. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam ia daripada sembahyang, nescaya berkata ia,
la ilaha illallah hingga kesudahnya. Hingga kesudahannya. Maksudnya sampai ayat apa nama tadi? Tahlil tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau ada yang daripada hadis yang lain, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi dalam kitab ni, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sambung lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minka jadd. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok terus lagi punya hadis man sabbaha dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallahu salasan wa salasin wa kabbarallahu salasan wa salasin summa qala tamma mi'ata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila qawlihi qadir ghufirat. Sampai sini, ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Tengok artinya barang siapa yang mengucap tasbih subhanallah mengiringi tiap-tiap sembahyang, sebanyak mana? Sebanyak 33 kali, salasan wa salasina, dan membesarkan ia akan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebanyak mana? Sebanyak 33 kali. Kemudian berkata ia subhanallah, alhamdulillah, memuji ia akan Allah alhamdulillah 33 kali, dan membesarkan ia akan Allah berkata Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian berkata ia sebanyak 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sehingga akhir, la ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak apa? Sebanyak 100 kali, hingga niscaya apa dia? Diampun baginya segala kesalahannya, sekalipun ada ia seperti buih-buih di lautan. Ghufirat lahu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Diampunkan segala dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kita tak cukup ni, kita tak cukup je 10 je. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Bila pula iman nak buat sampai 100 ni? 30 la subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dapat kita 33 kan. Tapi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dia disebut 100. Jadi lepas solat kita boleh buat. Kan lepas solat, antara zikir-zikir lepas kita apa zikir secara berjemaah, kita nak teruskan lagi sebelum sunat, terus lagi baca lagi sikit. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpaling ia daripada sembahyang, niscaya minta ampun ia akan Allah Taala 3 kali. Berkata dia, apa dia? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, apabila dia berpaling daripada sembahyang, habis dia salam-salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Nak lengkapkan tak terus salah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca. Jangan terus habis-habis salam terus kecut habis hilang. Zikir ada zikir, boleh zikir, terus zikir sebanyak 3 kali. Dan berkata dia, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Menceritakan dia oleh Muslim, Imam Muslim. Dan ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu du'a asma? Qala jawful layl
wa duburu kulli salatil maktubat. Apa dia? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, ayu doa asma', yang mana doa itu lebih didengar? Mana maksudnya? Mana satu doa artinya lebih hampir kepada mendapat makbul berkenan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita bagi laluan cerita pada azan. Sekarang ni insya-Allah kita habiskan yang terakhir ada 9 semuanya sunat-sunat sembahyang, dan yang ke-8 tadi adalah kita berzikir, sunat berzikir dan berdoa. Antara zikir-zikirnya adalah kita membaca tasbih, takbir dan tahmid sebanyak 33 kali setiap satu. Kemudian bersama juga dengan bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Kemudian diampun apa fadilatnya? Diampunkan segala dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah doa yang asma', yang lebih didengari, maksudnya mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bersabda dia, qala jawful lail, bersabda ia adalah pada tengah malam. Jadi doa yang paling didengar adalah pada tengah malam dan mengiringi tiap-tiap sembahyang yang difardukan. Apa dia? Solat kita solat 5 waktu. Jadi ada 2 tempat doa yang asma', yang lebih didengari, maksudnya lebih hampir untuk mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya adalah jawful lail, iaitu pada tengah malam. Yang kedua adalah duburul kulli salatil maktubat, selepas solat yang fardu. Jadi jangan mempersiakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa doa silahul mukmin, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Bila doa yang paling asma', yang paling mendapat perkenan kepada Allah, selepas solat kita banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa yang kita doakan mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, antara doa, ada lagi satu hadis daripada Abu Daud, famous, apa ni, banyak selalu kita terdengar, yang daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memegang tangannya dan bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang tangan Muaz bin Jabal. Rasulullah sebut, wahai Muaz, demi Allah, aku kasih kepada kamu. Demi Allah, Rasulullah sebut pada Muaz bin Jabal, aku kasih kepadamu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wahai Muaz, aku wasiatkan kepada kamu supaya jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap kali selepas sembahyang doa ni. Apa doa ni? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Hafal doa ni. Ada kitab ni, ada tulis kat mana-mana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku. Allahumma a'inni, bantulah aku untuk apa? Untuk mengingatimu. Ya Allah, aku mohon, kadang-kadang kita sentiasa lalai. Manusia ni lupa. Jadi lalai, selalu lupa. Jadi kita minta, Allah Tuhanku, bantulah aku supaya sentiasa mengingatimu dan apa? Dan mensyukurimu, dan bersyukur padamu ya Allah, dan apa dia? Melakukan ibadat kepadamu dengan yang baik, dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Hafal, ambil doa ni, baca. Baca. Nabi SAW pegang tangan Sayyidina Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, aku kasih kepada kamu. Apa dia? Apa pesan lagi? Aku wasiatkan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan dalam setiap kali selepas sembahyang doa ni.
Doa ni Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadati. Dia mesti kita baca doa ni Dan yang terakhir dan sunat berpindah daripada tempat sembahyang kepada tempat yang lain. Ini perkara yang sunat selepas sembahyang. Kita kata tadi sunat ini dirangkumkan dalam sembahyang dan ketika selepas sembahyang. Tempat lain kerana apa? Dan berpindah kerana hendak sembahyang sunat ke rumah yang lebih afdal. Kerana Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Artinya sembahyang oleh kamu wahai yang mana-mana manusia pada rumah-rumah kamu, kerana bahawa yang lebih afdal sembahyang itu seorang lelaki pada sembahyang pada rumahnya, kecuali sembahyang yang difardukan. Jadi sunat yang ke-9 yang terakhir dalam kitab ni adalah selepas kita melaksanakan solat fardu, kita melaksanakan solat sunat. Sunat dia apa? Kita berpindah tempat. Supaya ada penyaksian tempat. Setiap tempat yang kita sujud adalah tempat penyaksian kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh kita sebut sikit ini, kadang-kadang selepas kita sembahyang kita nak solat sunat, kita lari laku pusing keliling sampai hujung masjid belakang jauh lagi. Sedangkan cubalah kita cari selepas kita sembahyang tu, kita jangan halang orang. Jangan pergi sampai ke belakang. Sebab apa? Ada jemaah yang lain-lain dan jadi tempat lalu lalang. Kita sedangkan ada bab yang seterusnya adalah sutrah. Kita ada bab yang selepas ni minggu lagi satu nanti, insya-Allah kita baca tentang bab penghadang. Sebelum kita sembahyang, kita kena ada letak satu sutrah. Ada penghalang lah. Jadi kalau kita nak pindah, lebih baik kita pindah satu tempat ke sebelah saja. Tak payah kita nak pusing sampai ke belakang, sampai orang lain nak lalu pun tak boleh. Jadi kita nak usyuk mesti nak sembahyang, tak tengok orang lalu datang kan. Jadi kita cuba cari spot tepi kan, kadang-kadang jangan pergi ke belakang, duduk kat tengah-tengah. Itu dan kemudian ada dalam hadis ni sebut apa? Bahawasanya sembahyang oleh kamu wahai mana-mana manusia pada rumah-rumah kamu. Kerana bahawa yang lebih betul itu sembahyang seorang lelaki pada rumahnya, kecuali sembahyang yang difardukan. Jangan silap faham. Memang solat sunat tersebut solat sunat yang kita boleh sunat lakukan kat rumah, boleh. Lebih afdal. Tapi solat wajib mesti kat surau. Jangan pusing pula bagi hadis ni baca kata solat boleh sembahyang kat rumah. Kita solat pakai dengan anak isteri, dengan anak-anak berjemaah juga. Jangan habis tu imam nak tekan. Kalau imam duduk jemaah dengan anak bini kat rumah, siapa pula jadi? Jadi solat fardu mesti kena datang surau. Yang lelaki wajib. Dia letakkan kita punya solat fardu kita buat kat surau. Jadi solat sunat tadi kita kata pindah duduk ke belakang. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat sebut sedikit yang boleh kita sama amalkan dalam seharian kita, insya-Allah. Mana yang salah dan silap, saya mohon maaf, minta berbetulkan selepas ini. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tutup dulu kita punya majlis pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah As. Bismillahirrahmanirrahim.